Bos Mario. Pakcik, pakcik. Macam mana pakcik boleh cuba saya dekat sini? Tapi saya bukan bos lah. Company saya tak ada. Kami tahu bos. Ni kami berdua datang ni ada hajat nak bagi dekat bos. Aja? Bos. Ini duit bos. Kami nak bos bangunkan balik syarikat bos. Bos dah banyak berjasa dengan kami. Sebab bos lah kami berdua masih hidup sampai sekarang. Bos masih ingat kan? Bos kata bos anak kami juga. Bos ingat tak surat air tu? Alhamdulillah. Terima kasih pakcik dengan makcik.